Assalamualaikum Tuan, saya Nur Farzana Darusha binti Syaful Hisham dari daerah Kintan Selatan, siap sedia untuk diuji. Tuan, dengar sini semua sekali. Apabila mendapat hukuman 3 barisan di hadapan saya, gerak skuad hendaklah sedia berlari berbaris dalam 3 barisan di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya menghadap. Faham? Skuad 3 barisan di hadapan saya, gerak. Yang tinggi ke kanan, yang rendah ke kiri dalam satu barisan. Baris dari kanan. Nombor ganjil 1 langkah ke depan, nombor genap 1 langkah ke belakang. Gerak. Orang yang di sebelah kanan sekali, diam. Nombor ganjil ke kanan, genap ke kiri, barisan kanan dan kiri. Seng. Jadikan 3 barisan. Cepat. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi skuad. Pada hari ini, saya akan mengawatkan skuad. Penanda yang di sebelah kanan sekali ialah Kadet Abu. Penanda yang di sebelah kiri sekali ialah Kadet Ali. Itu adalah barisan hadapan. Yang tengah-tengah juga, yang belakang-belakang juga. Hukuman saya yang salah jangan dibuat. Hukuman saya yang betul, skuad hendaklah buat dengan betul dan cergas. Faham itu skuad? Faham itu skuad? Faham itu skuad? Setingkat lagi, pelajaran anda dalam kawat kaki adalah bergerak ke kanan dalam masa 1. Bahasa hukuman, bergerak ke kanan, kanan, seng. Tujuan pelajaran dan pengajaran ini diajar adalah untuk membolehkan anda membuat pergerakan ke kanan pusing dalam masa henti dengan betul dan cergas. Apabila mendapat hukuman rehatkan diri, saya akan membuatkan pertunjukan penuh. Sendang diri, rehatkan diri. Terus, lihat di sini. Saya akan membuatkan pertunjukan penuh. Hukuman dan perbuatan saya. Pandang baik-baik skuad. Pandang baik-baik skuad. Pandang baik-baik skuad. Bergerak ke kanan. Kanan. Pusing. 1, 2, 1. Semula. Itu adalah pertunjukan yang penuh. Oleh sebab mengajar dan belajar, maka pergerakan ini diberikan kepada beberapa bahagian. Tiap-tiap bahagian dengan nombor. Terus, lihat di sini. Saya akan membuatkan pertunjukan dengan nombor berserta ulasannya sekali. Hukuman dan perbuatan daripada saya. Pandang baik-baik skuad. Bergerak kanan, kanan, seng. 1. Itu adalah skuad 1. Apabila mendapat hukuman skuad 1, skuad hendaklah berpusing 90 darjah ke kanan di atas tumit kaki kanan, ujung kaki kiri. Apabila sampai ke hala yang baru, tapak kaki kanan terletak atas bumi menyerong ke kanan. Kedua-dua lutut lurus, badan tegak seperti kedudukan sedia. Keberatan badan di atas kaki kanan. Ada apa soalan dengan skuad 1? Jika tiada, saya teruskan dengan skuad 2. Semula. Skuad 2. Itu adalah skuad 2. Apabila dapat hukuman skuad 2, skuad hendaklah mengangkatkan kaki kiri 45 darjah dan hentak kepada kaki kanan seperti kedudukan sedia. Badan tegak, kepala langut terus, pandang depan. Ada apa soalan dengan skuad 2? Skuad 2, semula. Terus, saya akan latih skuad dengan nombor hukuman daripada saya, perbuatan daripada skuad. Skuad dalam berteriak masa bergerak ke kanan dengan nombor kanan pusing 1. Skuad 2. Skuad 2. Semula. Terus, saya latihkan skuad dengan penuh. Hukuman daripada saya, perbuatan daripada skuad. Skuad hendaklah persiapkan masa. Bergerak ke kanan, kanan, seng. Menghadap ke hadapan.
Saya Nur Farzana Nabisyah binti Syahrul Hisham dari daerah Kuta Selatan telah selesai diuji, Tuan. Mohon kebenaran melakukan tugas-tugas lain, Tuan.